Tidak ada suci tapi tidak boleh menyucikan, tak ada lagu tu. Bila kita terima suci, maka ia menyucikan, mengikut Imam Bukhari. Maknanya antara suci dan menyucikan itu adalah orang panggil hubungannya hubungan lazim dan malzum. Bila ada hak ni, mesti ada hak ni. Tidak mungkin ada hak ni, tak ada hak ni. Mana bila ada suci, mestilah ada menyucikan. Tidak mungkin ada suci tapi menyucikan itu tidak ada. Kita nak kata menyucikan ada, suci tidak ada, tak mungkin lagu tu. Alah kerendah. Bila suci, mestilah ada menyucikan. Itu mengikut Bukhari. Sebab apa? Baru ni kita sudah bincang panjang dah kan, bab tu. Ada yang mengatakan air mustakmal ini najis, tak boleh dah nak guna buat bersuci, nak guna buat apa-apa pun tak boleh dah. Ada yang mengatakan ia suci tetapi tidak menyucikan. Suci, nak minum boleh, nak sapu muka boleh, tetapi tidak menyucikan. Nak buat ambil air semaya semula, katakan, tak boleh. Itu orang panggil suci tetapi tidak menyucikan. Imam Bukhari nak tolak kedua-dua. Dia tidak gitu. Bila dia nak tolak tu, dia marilah daripada muka surat 154 bab ke-40, situ lagi dia start. Maknanya dia tak puas hati lagi. Dia takut orang, apa tak puas hati? Dia takut orang muskil lah. Sebab apa? Ramai ni hak berpendapat gitu. Sama ada yang mengatakan air mustakmal itu najis, ataupun air mustakmal itu suci tetapi tidak menyucikan, itu ramai. Dan orang-orang besar juga. Nak tolak orang besar ni, dia kena kemah juga. Dan bukan sekali tolak. Sekali tolak tak rebah. Dia kena beberapa kali, dan dengan berbagai cara. Itu cara Imam Bukhari. Kita kena faham dulu cara dia, barulah sedap baca Bukhari. Kalau semata-mata hadis ni, lebih kurangnya hadis tu. Dia duk ulas hadis hak tu lah, Abdullah bin Zaid berapa kali dah. Hadis tu hadis hak tu juga kebanyakannya. Dia nak ayat muka lain, dia nak ayat fiqh dia, ijtihad dia, pendapat dia, mazhab dia. Orang lain tu dengan sendirinya, bila kita nak bincang dia, kita akan tahu apa yang dia kata begini, apa yang dia berpendapat gini. Sebab orang lain berpendapat lagu lain. Misalnya baru ni kita sudah sebut dah kan, Imam Abu Hanifah ada 3 pendapat dia. Salah satu pendapat dia, air mustakmal itu najis. Satu lagi pendapat dia, air mustakmal itu suci tetapi tidak menyucikan. Suci tetapi tidak menyucikan. Satu lagi pendapat dia, air mustakmal itu makruh digunakan. Makruh digunakan. Mana suci jugalah. Itu pendapat dia. Pendapat kebanyakannya yang dipakai dalam mazhab Hanafi ialah, yang difatwakan dalam mazhab Hanafi ialah suci tetapi tidak menyucikan. Serupa dengan mazhab Syafi'i juga. Mazhab Ahmad serupa. Suci tetapi tidak menyucikan. Imam Bukhari nak tolak tu. Ya, kita kata, apalah imam besar ni kadang-kadang pendapat dia ni lagu ni, faham ni lagu ni, faham ni lagu ni. Apa gitu. Hak ni sekali dia kata najis. Najis tu najis berat, mana tak boleh guna langsung. Ada pendapat soal lagi tu dia kata makruh, mana najis juga tapi najis mukhaffaf, ringan. Ada yang kata suci. Apa lagu tu Imam Abu Hanifah ni? Kita pergi kepada pendapat Imam Abu Hanifah pula. Apa dia berbeza? Orang lain pun lagu tu jugalah. Kalau kita tengok pendapat ulama ni berbeza, kita jangan kata selalu bertentangan. Dia macam tak puas hati hak dia dulu. Hak dulu dia tidak buat kajian maulid. Hak dulu tu dia sudah tinggal dah. Hampa dah jadi hampas dah. Jangan kata begitu. Sebab ia adalah hasil ijtihad. Bila kata hasil ijtihad, banyak kali dah kita duduk sebut. Kalau kata hasil ijtihad ni macam tukar buat rumah. Tukar yang pandai lah buat rumah. Bila kata tukar buat rumah, memang rumah lah. Lagu mana pun, rumah kayu ke, rumah batu ke, rumah cermin ke, rumah gapo ke, dia jadi. Cuma kita tak duduk situ
bab lain. Boleh jadi rumah macam ni sesuai di sini, hak ni sesuai di sini, hak ni molek belakang. Molek belakang. Tidak kata tak molek, cuma tengok tepat. Apa yang dia berpendapat gitu, kita kena tahu juga. Kalau tidak, kita duduk jadi skor buruk. Kita tidak nampak hasil, jasa, sumbangan dia tu setara mana dia nak keluar ke pendapat gitu tu, setara mana fikiran dia, kajian dia. Kita tak tahu. Maka kita tidak menghargai kadang-kadang. Orang-orang yang hebat-hebat tu kita tidak menghargai kalau kita tidak tahu macam mana usaha kajian dia, pengalaman dia. Tidak ada penghargaan yang sewajarnya kita berikan. Tapi bila kita tahu, gitu kita rupanya. Jadi mengikut kisahnya, ada banyak riwayat tentang Imam Abu Hanifah ni. Di suatu ketika Allah SWT bui napok ke dia. Bui napok ke dia. Orang ambil air semaya, tak serupa dia nampak. Ada air, lepas dia ambil air semaya tu kotor sungguh. Tak lalu orang kalau nak guna semula, kalau setara tu dia nampak kotor, orang lain tak nampak bab lain. Ada setengah-setengah tu dia tengok tidak kotor mana, sikit-sikit je. Setengah-setengah tu tak cuci, masih cuci lagi. Tu pendapat dia berbeza tu. Hak dia nampak hak berat, berat. Hak tu dia kata najis tu. Najis berat, tak boleh nak suci langsung lagu tu. Hak dia kata makruh saja, tapi masih boleh lagi. Boleh lagi. Mana kalau kata najis pun tidak najis berat, najis ringan. Hak tu hak yang kedua. Hak dia nampak cemar sikit-sikit, tidak cemar benar. Sebab kita basuh tangan hak suci ni, basuh tangan hak cuci, gitu je. Setara tu je. Hak solat gitu tak ada apa dia nampak. Lepas pada tu dia duduk nampak, kira-kiranya beberapa ketika dia minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biar tak usah nampak lah. Tak usah nampak. Lepas pada tu ceritanya dia tak nampak. Atas dasar itulah makna ada kebenaran hak dia kata tu. Sebab apa? Nabi SAW katakan bila seseorang tu ambil air semaya, dosa dia tu gugur bersama air semaya dia, bersama-sama dengan titisan yang terakhir. Gugur. Dosa-dosa ni benda kotor. Cuma kekotoran itu kita tak nampak. Orang biasa ni yang kata kotor tu agama lah rayaknya. Kadang-kadang Allah SWT nak tunjuk, dia boleh nampak kepada orang-orang tertentu. Kenapa? Situlah hakikat dia tu kotor dah. Kepada orang yang nampak lagu tu memang tak boleh lah. Tapi kalau hak tidak nampak, secara umumnya kita tak boleh skor buruk kat orang. Dan Nabi SAW pun tidak pernah rayak aku nampak gini-gini. Tak pernah rayak. Cuma dia rayak gitu. Seperti mana Allah SWT rayak gugur dosa. Dia rayak gitu. Dia tidak rayak aku nampak dosa orang ni terlegar kemah, cemar. Tak ada. Tak pernah ada. Tapi dapat difaham daripada situ bahawa ini semua adalah gambaran kepada orang yang Allah SWT nak tunjuk, dia tunjuk. Itu sebab Imam Abu Hanifah, dia pendapat dia ada 3. Kata orang-orang dalam mazhab Hanafi. Sebab apa? Dia berdasarkan pengalaman dia dan pemerhatian dia. Dia tengok hadis pun ada sebut juga kotor tu, tubik tu, benda tubik. Melalui titisan terakhir air semaya dia tu tubik semacam. Kalau kuk jari-jari ni, kuk muka, bahagian bawah, kuk tangan, kaki pun begitu juga. Itu yang dia nampak. Orang lain dia kata tidak ada kotor. Kalau bahkan air semaya itu dibuat berkat, takkanlah nak buat berkat di benda yang kotor. Dia pegang kot tu. Dia tak kira hak Tuhan bui nampak tu. Hak bui nampak ni macam-macam. Ada kalanya benda tak ada dek pun kita nampak. Tak boleh nak pegang. Bukan dalil itu. Kalau Imam Abu Hanifah nampak, sekat dia. Tak boleh nak hukum untuk umum. Hukum untuk umum kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Antara satu dari beza pendapat tu. Imam Abu Hanifah pendapat dia gitu. Imam Bukhari tak sih. Dia pegang mengikut zahir hadis. Hadis kata lagu mana? Kita tengok perbuatan Nabi lagu mana? Kita kena pakai hak tu. Umumnya gitu. Air semaya ni betul dia menggugurkan dosa, tetapi air tu sendiri tidak jadi cemar.
Kalau jadi cemat, macam mana dia guna untuk benda-benda ni?